Assalamualaikum. Wuduk itu sunnah yang indah. Tapi ingat, jangan bazir air. Lepas kita jaga adab tandas dan kebersihan, sekarang kita sambung dengan sunnah wuduk. Pertama, wuduk mesti kena air dengan rata pada anggota. Basuh sekali pun dah sah. Kalau nak ikut sunnah, basuh 3 kali. Tapi jangan berlebihan. Kalau guna pipe, buka kecil saja. Bila gosok atau pindah anggota, tutup sekejap. Guna air sekadar perlu, bukan sebanyak mungkin. Ingat ya, sunnah itu sederhana. Bersih tanpa membazir. Jumpa di episod seterusnya, insya-Allah. Jika suka video ini, komen dan share dengan kawan. Jika suka channel ini, subscribe ya. Terima kasih kerana menonton Atok Mat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi